Kolakring PAS dan juga Basurikan Hengrat fasa yang kedua ni kada kakak akan buka long tabian dalam bulan Tanwakum 2058 nak siapa ni adik kakak dia dah. Jadi adik kakak video ni sebarnya pada hari ni hari Rabu tanggal 19 bulan Perstik Kayun 2058 adik kakak dia dah. Kalau adik kakak dia kita tengok pada hari lain tu mungkin maklumat dia tu akan ada perubahan lagu mana. Berhubung kaitnya adik kakak pada kemarin hari yang telah lepas Encik Niti Tan Prapat, beliau ni merupakan Timbalan Perdana Menteri, Rong Nayuk adik kakak dia dah, dan juga Menteri Kan Klang, Menteri Kementerian Keuangan. Dia telah royak mai katanya kerongkan Kolakring PAS phase yang kedua, fasa yang kedua ni adik kakak dia akan buka long tabian dalam bulan Tanwakum, bulan 12 nak siapa ni. Tu dia. Jadi buka long tabian. Lepas tu tarik ni adik kakak long tabian Kolakring PAS dengan Basurikan Hengrat ni akan long tabian sekali. Dua-dua tu akan long tabian akan daftar nama tu dalam bulan tu lo, masa tu lo adik kakak dia belum pada ning ya royak katanya Basurikan Hengrat ni akan pergi long tabian dalam bulan Makarah ataupun bulan 1, tapi ning dia katanya akan boleh long tabian dalam bulan 12 ni. Supaya gabar adik kakak supaya nak wideh guna dalam bulan Makarakum 2059. Awal tahun depan ni akan boleh guna selalu dah lah. Tu matlamat tujuan dia yang nak nya adik kakak dia dah. Jadi adik kakak kemarin ni kan dia ada lah orang dekat cek kira katanya, lepas tu bagi orang yang tidak ada Basurikan Hengrat, orang tidak ada Basurikan Hengrat, patut nak long tabian Kolakring PAS boleh ke tidak? Jadi maksudnya kalau nak long tabian pada bulan 12 ni adik kakak, dia kena pilih mana so. Kalau kita long tabian Basurikan Hengrat, maka Kolakring PAS tu tak boleh long tabian, tak boleh daftar. Sebab apa? Sebab hak Kolakring Basurikan Hengrat ni pun dia akan duit ada sagah hati. Ada hak tambah tu lah, hak daripada biasanya 300 jadi 1150. Tapi kalau long tabian Basurikan Hengrat dalam bulan 12 ni bulan 1 nak masuk ni tak tahu lagi lah kata nak boleh 1150 ke tidak. Tu dia. Jadi maksud katanya bagi orang yang tidak ada Basurikan Hengrat, dia akan boleh long tabian dalam bulan 12 ni adik kakak dia sekali dengan Kolakring PAS adik kakak dia dah. Ini sebagai maklumat yang terkini yang kita patut ambil ketahuan bersama adik kakak dia dah. InsyaAllah maklumat lagu mana, perkembangan lagu mana lepas pada ni abu akan membuka sisa menyapa pula kepada semua adik kakak kita pula ni dah. Yang pentingnya jangan lupa kecek video ni supaya orang ramai-ramai boleh tahu seperti adik kakak tahu. Akhir sekali nak royak kepada adik kakak dia kalau adik kakak duk cari spek mata sepatian ni, nak pergi potong spek mata, nak pergi kerak spek mata mana, boleh kita pergi di klinik Sai Tasik Rorot di tepi Hospital Tasik Rorot Jala tu adik kakak dia dah. Harga berpatut teh. Mula 890 kok adik kakak peksak mata di kedai dia ni free percuma adik kakak dia Lepas tu kita nak matratan ataupun standard cuming mata gelas kita ni setara mana, hak tu atas kita kecek kira lah. Harga pun mengikut kualiti spek mata kita lah adik kakak dia dah. Jangan lupa tu nak potong spek mata, ingatlah pergi di kedai klinik Sai Tasik Rorot di tepi Hospital Tasik Rorot Jala. Kita tak si potong spek mata tak apa, kita suka dari peksak mata dulu tak apa dah adik kakak dia dah.